adanya pembangunan kerana adanya UMNO. Ada sekolah sebab ada UMNO, tak ada UMNO tak ada lah sekolah. Ada jalan raya sebab ada UMNO, tak ada UMNO tak ada jalan raya. Sekarang raya tengok di Kelantan, UMNO dah kalah 20 tahun. Jalan raya ada tak di Kelantan? Ada. Tak ada. Kamu pergilah sampai Jeli, kamu kena naik kereta lembu. Sekolah ada tak di Kelantan sebab UMNO kalah? Tak ada. Semua orang Kelantan mengaji pondok. Tak ada. Hospital ada tak di Kelantan? Tak ada. Semua orang Kelantan pakai bomo. Kalau tuan-tuan percaya, bang sangatlah tuan-tuan. Artinya UMNO ada atau BN ada, BN tak ada, pembangunan tetap ada. Betul ke tidak? Orang nampak? Itu yang berani unik itu. Berani alih uni. Dulu tak berani. Tapi di kampung-kampung masih lagi diijuk, digerik, dipahat, dipahit. Belah-belah hulu perak, belah lengguk, sempadan siam tu. Belah sana tu lah tanya orang tua-tua, siapa yang buat sekolah ni? Pakcik-makcik. Siapa yang buat balai polis baru di Keroh ini? Ini pengundi itu ada lagi banyak di saluran 1. Cuma jangan bimbanglah, pilihan akan datang mereka tu tak ada lah insyaAllah. Jenis gigit mi tak putih. Orang makan mi pepak dia isap. Jenis tu dia kapal layang sampai ke Dacin.